Ramai orang ingat gula ni tinggi cuma sebab makan manis. Tapi korang tahu tak? Sebenarnya bukan itu je punca utama. Salah satu punca utamanya adalah inflammation dalam badan. Bila badan kita inflame ataupun mengalami keradangan, insulin menjadi kurang sensitif. Itu yang membuatkan gula dalam darah kita susah untuk turun walaupun kita makan sikit. Yang kedua, stres. Tapi stres yang berpanjangan. Stres ni bagus tau sebenarnya. Tapi bila kita stres ni terlalu lama, hormon kortisol dalam badan kita ni akan sentiasa meningkat. Ini yang tak bagus. Kita panggil sebagai adrenal fatigue. Dan bila kortisol ni naik, gula pun automatik akan naik. Dan yang ketiga, tidur yang tidak cukup. Kurang tidur ni membuatkan badan kita menjadi resistant kepada insulin. Sebab itulah ramai yang jaga makan tapi bacaan gula dia tetap tinggi. Jadi kalau nak stabilkan gula, bukan cukup sekadar nak jaga makan je, tapi kena juga jaga stres, jaga tidur dan kurangkan inflammation dalam badan. Sebenarnya ada banyak cara nak kurangkan inflammation. Dan salah satunya ialah dengan mengambil minuman yang zero sugar dan memang membantu dalam mengurangkan keradangan. Kalau nak aku share contoh minuman yang bagus, terutamanya untuk pesakit-pesakit diabetes ataupun yang mengalami chronic inflammation, ini dia, Crossure SR Plus, iaitu susu pria katak yang membantu mengurangkan inflammation, membantu menstabilkan bacaan gula dalam darah dan juga membantu mengurangkan sakit-sakit sendi. So guys, jaga kesihatan tak mahal. Yang mahal bila kita abaikan kesihatan dan terpaksa membayar untuk dapatkan semula kesihatan.